Pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah ni, walaupun belum terlibat dengan kemalangan, harus dihukum di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan di bawah kesalahan cubaan membunuh. Kita dikejutkan dengan tragedi menyayat hati yang menimpa seorang ayah, seorang suami, Allahyarham Amirul Hafiz yang terbunuh tragis dilanggar oleh seorang pemandu mabuk. Dah sekian lama, sekian banyaknya kejadian seperti ini berlaku, tapi seperti tiada jalan penyelesaian tuntas bila fokus tindakan dan hukuman lebih kepada selepas berlakunya kemalangan atau kematian. Tak ada hukuman yang paling adil kepada pembunuh tersebut selain dibunuh dengan cara yang sama. Jadi aku cadangkan langkah pencegahan yang lebih ketat, lebih efektif. Cukuplah menghukum pemandu di bawah pengaruh alkohol di bawah Seksyen 45A setakat hukuman penjara 2 tahun atau denda RM10,000. Pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah ni, walaupun belum terlibat dengan kemalangan, harus dihukum bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan di bawah kesalahan cubaan membunuh. Dengan sabit kesalahan boleh dihukum penjara 10 hingga 20 tahun. Sebab memandu dalam keadaan mabuk seolah-olah cuba untuk mencipta malapetaka tak terduga melibatkan nyawa orang lain. Boleh tambah lagi dengan kesalahan memiliki senjata berbahaya, kerana kereta yang dipandu boleh menjadi senjata berbahaya bila dikawal oleh otak yang tak waras di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Jadi aku minta kerajaan fokus kepada langkah pencegahan yang lebih tegas, bukan sekadar menghukum selepas seorang lagi Amirul Hafiz terbunuh dengan tragis.